Tahniah Taman Budaya, harum mewangi bunga melati. Sayembara baca lambang usaha, cinta ke ilmu sepanjang hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berada di hadapan ini untuk membicarakan sebuah buku yang telah saya pilih bertajuk Memahami Golongan Autism. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dayan Aishra Farzana binti Eji Muhammad Fazli, berumur 9 tahun dan menuntut ilmu di SK Tebuk Banjar Teluk Intan. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsikan bersama kandungan buku yang saya baca ini. Buku ini mengandungi 57 muka surat yang ditulis oleh Ellen Sabin serta diterjemahkan oleh Nur Junainah Masjuni, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Kuala Lumpur pada tahun 2012. Kulit buku ini berwarna terang. Gambarnya berkonsepkan kartun serta tulisannya besar dan berwarna-warni. Buku ini merupakan sebuah buku yang dapat membantu kita belajar tentang autism dan beberapa ciri perbezaan orang yang mengalami autism. Kandungan buku ini disediakan dalam beberapa tajuk. Yang pertama, menceritakan bagaimana kita nak mengenali dan memahami golongan autism. Kedua, diajar pula cara dan sebab untuk kita menerima orang lain. Ketiga, diterangkan apa sebenarnya autism. Keempat, dibimbing pula cara dan untuk kita menjadi rakan yang baik kepada golongan yang berbeza dan istimewa autism ini. Kelima, disediakan contoh beberapa aktiviti kumpulan bagi membantu golongan autism ini melakukan aktiviti bersama. Di dalam buku ini juga disediakan beberapa ruangan untuk kita meluahkan pendapat atau mengekspresikan diri sebagai rakan kepada golongan autism. Yang paling menarik, setelah selesai membaca, kita akan diberi pengiktirafan iaitu Piala Berjaya dan juga sijil memahami golongan autism yang sangat cantik. Setakat ini saja yang saya dapat kongsikan berkaitan buku bertajuk Memahami Golongan Autism ini. Saya sangat minat membaca buku-buku berbentuk ilmiah ini seperti ini kerana bertepatan dengan cita-cita saya iaitu ingin menjadi doktor. Dan di sekolah juga saya berdepan dengan ramai kawan. Sekian, terima kasih.